Sekarang siapa yang beli Daiwa Seaboard guys, korang akan dapat tackle box guys. Hari ni aku nak tunjuk dekat korang, aku ada buat 2 set elektrik guys. Daiwa Seaboard 500JP dengan 500JS. Dan sesiapa yang beli mesin ni, Daiwa Seaboard daripada 1 hari bulan 10 sampai 31 hari bulan 12 2025, korang boleh dapat tackle box. Tackle box Daiwa guys, original Japan punya. Bukan biasa-biasa. Jadi hari ni ala-ala aku dah restock mesin. Korang tengok ni, aku ada buat 2 set elektrik 500JS dengan 500JP. Baru guys ini semua baru. Mesin baru, rod baru, tali baru, bateri semua baru. Korang beli terus mancing je. Dekat sini guys, siapa-siapa yang nak main jenahak ke, nak main bottom elektrik, ni guys, Seaboard 500JS ataupun 500JP. Bezanya, yang ni bottom, yang ni S ni speed, laju. Harga satu set ni cuma 3,340 saja. Itu harga offer guys, net. Korang akan dapat mesin, rod, tali, bateri. Mesin yang korang dapat ni lah, 2 ni. Mesin ni, kalau boleh korang jangan beli suka-suka lah dekat platform lain. Kemungkinan warranty tak ada. Tapi kalau korang beli dekat kedai kita orang, dalam masa setahun mesin korang problem, nak cari spare part ke apa ke, ada warranty. Ada warranty, mesin korang problem, semua barang free guys kalau korang nak claim. Even dia punya skru kecil tu pun Daiwa ada barang lah. Nampak ni, ini warranty. Kalau korang beli dekat platform lain, online apa semua kan, barang tak ada warranty. Kalau rosak, memang tak ada siapa peduli guys. Tak ada siapa ada spare part macam Daiwa punya company lah. Macam kedai kita orang ni ada warranty. Jadi kalau korang nak beli mesin, make sure ada warranty macam kedai kita orang ni. Lagi senang beli kat kedai kita orang lah. Right. So dekat sini ada 500JS, 500JP, ada 2 mesin. Untuk rod Yamato Samurai V2. Rod ni panjang dia 7 kaki, action dia memang cantik lah. Kalau korang nak cari jenahak, ini barang memang padu. Kalau ada 10 jenahak, 10 mesti kena je. Material solid carbon, depan lembut, belakang keras, cincin chrome gold steel, stainless steel. Section 2 piece butt joint. Nak bawa pergi mana pun senang. EVA dia memang sedap pegang. Real seat dia ada double lock. Bawah ada gimbal dan juga clip. Bahagian bawah ni design anti-slip. Dan kalau korang beli rod ni pun, korang boleh join contest guys. Korang berpeluang menang Daiwa Seaboard 500JS. Ini rod. Seterusnya guys, korang tengok ni, dia punya spek. Batu minimum korang boleh pakai 500 gram, maksimum 1,5 kilo. Itu untuk rod yang ni lah. Ini spek lembut. Tapi kalau korang nak tarik borang 30 kilo, 40 kilo pun tak ada masalah. Seterusnya tali guys. Tali ni, kalau mesin Daiwa Seaboard ke Liobri size 500, kalau pakai tali, make sure korang pakai tali Yamato. Kita orang boleh suggest korang size 60. 60LB ni tak kasar sangat, tak halus sangat. Kalau tali halus sangat, memang cepat putus lah. Kalau kasar, dia berat. Tapi yang ini dia tak kasar sangat, tak halus sangat. Jadi tali 60LB ni kalau korang nak tarik ikan bawah 60 kilo pun tak ada masalah. Tali Yamato ni, dia tahan 5 hingga 10 tahun. Diameter 0.38 boleh masuk sebanyak 400 meter guys. Tali 400 meter. Kalau korang dah ada mesin, nak beli tali dekat platform lain, dekat TikTok shop ke apa ke, korang beli 60LB 400 meter. Memang ngam-ngam masuk cantiknya. Dan last sekali bateri guys. Bateri ni korang kena hati-hati juga beli. Kalau korang beli tak ada stiker Yamato, kemungkinan dia boleh tahan sekejap je. Kalau ada stiker Yamato ni, kita punya ketahanan dia 48 jam kalau korang buat main bottom. Bateri ni saja harga dia 400 lebih juga. Dan korang akan dapat free gift. Ni guys, siapa-siapa yang beli set ni, kita akan bagi bag Yamato. Bag ni material dia guys macam daun keladi. Kena air dia memang tak serap lah. Bag ni memang function. Dia menjaga korang punya motherboard. Sebab motherboard ni kalau problem mesin korang, bukan murah-murah guys. Motherboard sahaja harga dia 1,000 lebih. Kalau korang tak ada warranty, memang pisang lah. Jadi harga dia kat sini guys, korang boleh tengok 3,340 harga net. Korang boleh pilih nak 500JS ataupun 500JP. Korang dapat sekali rod, tali, bateri, semua satu set. Jadi guys, kalau korang nak beli, better korang beli cepat-cepat sementara event ni masih ada. 1 hari bulan 10 sampai 31 hari bulan 12. Siapa-siapa yang beli Daiwa Seaboard dapat tackle box Daiwa original Japan punya. Jadi nombor dekat atas, alamat pun dekat atas. Macam biasa, kalau korang berminat, screenshot dan PM terus kita orang pada nombor yang tertera. Macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato, nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number 1 lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20LB, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai tali Yamato.